Asma Nur Jamalu. Ini bukan satu ilmu baru lah. Ilmu baru yang Ustaz akan kongsi kepada anda. Asma ni dia merupakan asma multifungsi. Maksudnya boleh digunakan untuk 1001 macam lah. Macam apa-apa saja. Untuk rawatan boleh, untuk pengasihan boleh, untuk kebersihan boleh, untuk perlindungan boleh, apa saja. Semua yang mana ada dengan mengamalkan asma Nur Jamalu ni akan membuahkan, akan mengaktifkan energi positif pada diri anda, yang mana dia katakan guru kalau wibawa tu orang tengok seperti harimau seperti harimau ataupun lion ataupun singa. Singa kan, tuan-tuan tahu singa kan, singa ni dia panggil the king of jungle, the king of the jungle. Jadi kalau orang tengok tu, kalau musuh tengok takut. Sebab apa? Wibawa, bukan kita jadi singa tak, mana wibawa kita seperti singa, seekor singa. Tetapi kalau lawan, kalau sahabat, dia nampak kasih sayang lah, insyaAllah. Dan juga di samping itu disegani oleh, di samping menjadi wibawa, anda wibawa singa dan semua, tapi anda juga disegani oleh manusia dan juga bersetakat manusia dan sama benda yang gaib tu, jin apa tu, hantu pocong semua akan sayang pada anda. Itu paling bagus sekali. Bila hantu pocong sayang kita ni, dia tak kacau kita. Di samping juga tu semua, dia merupakan daya tarik kuat untuk tarik rezeki, tarik pengasihan, tarik pelarisan dan semua akan tarik. Dan juga di samping itu juga akan membuahkan aura badan anda kuat, cantik, enak dipandang. Di samping itu juga tuan-tuan semua, boleh juga kita juga boleh mampu untuk kadang-kadang orang duduk kat kita ni, kita boleh rasa boleh rasa dia ni orang baik ni, dia ni orang jahat, kita boleh rasa dengan amalan tersebut. Di samping itu juga kan kita dapat mampu menarik kadang-kadang kalau kita berjalan, kadang-kadang contohlah ni guru ustaz dia duduk di tepi pantai, dia main pasir tiba tap, ada terkeluar batu-batu permata. Ini akan berlaku juga pada kita kalau kita amal dengan baiklah. Dia akan baik, kita duduk main-main, contoh main-main dekat beras, tiba keluar. Ada macam tu akan berlaku. Dan sebab apa? Sebab hasil pada amalan. Jadi asma Nur Jamalu memang multifungsi, boleh untuk digunakan untuk semua. Jadi insyaAllah jumpa Ustaz pada malam tersebut. Ustaz akan bongkarkan, akan kongsikan amalan tersebut. Itu asma Nur Jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.